Sehelai kertas jatuh ke lantai, tercoret kisah penuh derita. Bayang silam datang menghampai, hati merintih siapa menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara, salam Malaysia Madani saya hulurkan kepada sekalian hadirin. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam limpahan rahmatnya. Yang arif lagi bijaksana, para hakim tonggak kebenaran, perakan taulannya budiman serta sekalian hadirin yang dimuliakan. Sebagai anak didik yang menuntut ilmu, saya Nur Sarah Yasmin binti Mat Halim, anak didik Sekolah Kebangsaan Taman Tasik Ampang dengan kod sekolah BBA 4026. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang pecinta ilmu, menggemari seni bahasa dan sastra serta berjiwa halus dalam menelusuri kisah-kisah yang syarat dengan pengajaran. Justeru, pada hari ini saya ingin berkongsi kisah yang bukan sahaja menggamit emosi, malah membawa sinar buat jiwa yang dahagakan peringatan. Karya yang menjadi pilihan saya pada hari ini ialah Bayang Sofia, nukilan penulis terkenal Temeh Abdullah, diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2024. Buku ini bertemakan misteri dan gangguan psikologi. Naskah setebal 312 muka surat ini bukan sekadar coretan biasa. Bahkan, ia adalah pantulan kehidupan. Sejak mula mengenal abjad, halaman-halaman wacana menjadi sahabat. Setia dan taat tidak dapat dipisahkan, bagai dakwat dengan kertas. Mengelak berbilang muka surat hingga hujung jari terasa kesat, namun hati penuh nikmat. Kisah ini merungkai episod seorang gadis yang dihantui bayangan silam, terkurung dalam resah serta bertatih mencari cahaya di sebalik gelita. Hadirin yang budiman, pernahkah kawan-kawan diburu kenangan silam? Pernahkah diri ingin melupakan sesuatu? Namun, semakin jauh melangkah, semakin bayangan itu mengikori? Demikianlah takdir yang menimpa Sofia. Pada zahirnya, dia tampak tenang bak permukaan tasik kala pagi. Namun, jauh di sudut hatinya, badai tidak pernah reda. Malamnya panjang, fikirannya berbalam. Sedangkan insan lain lena dalam keasyikan mimpi, Sofia pula terjaga dalam keresahan yang tiada berpenghujung. Namun, hidup ini ibarat bahtera di samudra. Ada kalanya layar terbentang megah, ada kalanya terumbang ambing di badai gelora. Dalam pelayaran hidupnya, Sofia dipertemukan dengan insan-insan yang menjadi sinar dalam kelam. Ada yang mengulurkan tangan memberi harapan, ada pula yang nak berluka, menambah perit yang sedia berparut. Lantas, satu persoalan timbul. Adakah Sofia mampu keluar dari bayangan silamnya? Atau dia akan terus tenggelam dalam kepedihan yang tiada berpenghujung? Hadirin yang budiman, Bayang Sofia bukan sekadar sebuah coretan. Tersurat dan tersirat dalamnya pengajaran buat mereka yang mahu mengambil iktibar. Yang pertama, jati diri dan keyakinan. Sejauh mana diri ini mengenali hakikatnya. Kadangkala musuh yang sebenar bukanlah dunia luar, tetapi ketakutan yang bersarang dalam hati sendiri. Seterusnya, hubungan dengan Tuhan dan insan. Sejauh mana kaki melangkah, kemanapun hati berlari, ingatlah bahawa Tuhan sentiasa ada. Dia menghadirkan insan dalam hidup kita bukan tanpa maksud. Ada yang menjadi peringatan, ada juga yang menjadi penyuluh dalam kegelapan. Yang terakhir, bahasanya indah dan bermakna. Bait-bait pena Temeh Abdullah bukan sekadar susunan aksara, tetapi alunan perasaan yang mengalir terus ke jiwa. Maka, izinkan saya meninggalkan para hadirin dengan satu persoalan.
Beranikah kawan-kawan melangkah keluar dari bayangan sendiri? Bacalah bayang Sofia dan carilah jawapannya di dalam hati masing-masing. Hidup ini umpama bayangan. Ada kala panjang, ada kala hilang. Jangan biarkan takut berpanjangan. Bangkitlah walau hati rawan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.